Nabi nak bagi tahu haqaratud dunya, betapa dunia ni tak bernilai, tempat singgah saja. Yang bernilai ialah apabila seseorang itu mendapat redha Allah, masuk dalam syurga Allah. Di sana bermulanya kehidupan seorang manusia bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syurga ada harga, redha Allah ada harga. Dapat hidup dengan Nabi SAW dan para rasul yang lain dalam syurga ada nilai di sisi Allah. Dapat melihat wajah Allah dalam syurga, itu juga ada nilai di sisi Allah. Dunia seperti yang disebutkan dalam puluhan hadis oleh Rasulullah ialah tempat untuk kalian diuji dan juga kita mengumpulkan sebanyak mungkin pahala untuk dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya Allah redha dengan kita, kita redha dengan Allah. Maka hiduplah selama-lamanya, tidak pernah lagi susah, tak ada lagi miskin, tak ada lagi sakit, dan tidak ada lagi resah. Iaitulah kehidupan dalam syurga.